emas lebih selamat berbanding deposit tetap dalam bisnes, dalam perniagaan. Bagi peniaga yang perlu pinjaman bank untuk kembangkan bisnes, duit-duit bisnes sebenarnya lebih baik disimpan dalam bentuk deposit tetap. Ia lebih baik meyakinkan pihak bank untuk kelulusan pinjaman. Deposit tetap ini boleh dijadikan jaminan kepada bank bahawa kita mampu membayar semula pinjaman. Tetapi sekiranya simpanan dalam dompet tetap sekadar untuk dapat keuntungan tanpa apa-apa keperluan pinjaman bank, emas lebih baik dan lebih terjamin. Keuntungan deposit tetap biasanya sekitar 3 hingga 4% dan tidak berbaloi berbanding kadar inflasi. Itu belum dikira jika berlaku penyusutan nilai ringgit. Tetapi jangan lupa, harga pernah jatuh 50% pada tahun 1997 dan telah jatuh sebanyak 30% pada tahun 2015. Ia berbeza jika kita menyimpannya dalam bentuk emas. Emas kalis inflasi dan kalis kejatuhan ringgit. Berdasarkan faktor ini, emas boleh dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk medium pusingan bisnes. Nak mula menabung emas di Public Gold? Saya boleh bimbing anda sebaik mungkin. Miskin di usia muda adalah pengalaman kehidupan. Tetapi miskin di usia tua adalah penjara kehidupan. Langkah pertama anda akan memberi impak yang besar pada suatu hari nanti. Jangan lupa follow.